Assalamualaikum, salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Minha Mufarahah binti Muhammad Izzi dan saya berumur 11 tahun. Saya menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 3009. Hobi saya ialah membaca. Di sini saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang berjudul Teroka Sains 2, Fakta Pelik, Unik dan Kelakar Haiwan. Buku ini ialah hasil karya oleh Dr. Fahmi bersama isterinya Dr. Noanis. Buku ini diterbitkan oleh Teroka Sains Sdn Bhd dan mempunyai sebanyak 152 halaman. Ia memaparkan pelbagai fakta sains menarik yang sangat unik. Haiwan di darat yang melucukan hati saya ialah kambing maitonik yang digelar sebagai kambing pensan. Apabila terkejut, kambing maitonik akan mengalami kekejangan otot. Haiwan ini akan tiba-tiba mengeras dan jatuh terbalik dengan kakinya terangkai ke atas. Tak mengapa kawan-kawan. Ototnya akan kembali normal seperti biasa selepas beberapa saat dan dapat berdiri semula seperti biasa. Lucu kan? Haiwan di dalam air yang menakjubkan ialah ikan paus. Ikan paus yang bersaiz sebesar bas sekolah tidur dalam keadaan statik dan menegak seolah-olah seperti sedang berdiri. Ikan paus tidur hanya sekejap sahaja dalam sehari, iaitu antara 10 hingga 15 minit. Ini menjadikan ikan paus antara haiwan yang sangat kurang tidur. Antara informasi yang menarik lagi ialah kuda laut jantan yang melahirkan anaknya dan bukan kuda laut betina. Memerah laut mempunyai bulu yang kalis air dan mereka akan berpegangan tangan ketika tidur untuk mengelakkan dari hanyut. Katak black ram pula digelar sebagai haiwan paling pemarah di dunia. Kawan-kawan, jatuh hati tak dengan info-info saya tadi? Terpesona, pasti terpesona. Antara pengajaran yang dapat diambil ialah yang pertama, kita mestilah sentiasa bersyukur dengan nikmat ciptaan Allah. Kedua, kita mestilah memupuk nilai kasih sayang antara satu sama lain. Ketiga, kita mestilah mempunyai sikap tanggungjawab untuk memelihara dan memelihara khazanah alam ini. Pada pendapat saya, buku yang bersaiz kecil ini boleh dibawa ke mana-mana. Harganya berpatutan dan mampu dimiliki. Tulisannya juga jelas untuk dibaca. Oleh itu, ia amat sesuai untuk semua golongan. Anda-anda di luar sana, jomlah cuba. Pasti teruja. Sekian, terima kasih.